Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta sekalian umat Islam yang dirahmati Allah. Baik, dengan penuh rasa syukuran dan penghormatan, saya mengalu-alukan kehadiran para hadirin hadirat sekalian ke majlis ceramah khas Nuzul Quran pada pagi ini, majlis yang penuh barakah insya-Allah. Baik, hadirin dan hadirat sekalian, pada pagi ini kita berkumpul bagi memperingati satu peristiwa besar, antara salah satu peristiwa besar yang berlaku di dalam Islam sendirilah, peristiwa Nuzul Al-Quran yang mana diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu pertama di Gua Hira. Baik, sebelum kita mulakan ceramah, izinkan saya memperkenalkan ceramah kita lah, yang Islam lagi segak bergaya. Ada sahabat saya juga, beliau diberi nama Muhammad Fawaz bin Subri, panggil Ustaz Fawaz lah. Dilahirkan di Selangor, Darul Ihsan, tapi beliau membesar di Kedah lah, kat Ustaz orang utara. Siapa sini orang utara? Kat tengah tak? Orang tengok ramai tak? Ada orang Penang, ada orang Kedah, betul? Dia tak betul? Ya. Beliau juga pernah menuntut ilmu di Darul Qur'an di Yaman. Siapa kat sini ada tanya di Yaman? Tengah-tengah tengok. Ada di Yaman. Jordan kan? Ada? Ada ramai juga. Baik, yang beliau merupakan graduan di Indonesia dalam ijazah sarjana muda usuli. InsyaAllah banyak ilmu, dan anak muda founder, merupakan juga founder Syawarma Akademik dan Qahwah Cafe by Al-Hadad. Baik, jadi insyaAllah kita akan dengar perkongsian daripada Ustaz Fawaz sendiri. Tanpa menggunakan masa lagi, dengan segala hormatnya majlis menjemput Ustaz Fawaz untuk menyampaikan sebutir ataupun perkongsian tentang ceramah khas Nuzul Quran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. نوينا نتعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر وقنا بالخير. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz ataupun saudara Komisi Majlis, Ustaz Hafid, Mati dan Mentua, Buku Pitching, Buku Kanan, Ketua Panitia, Buku anak-anak SMT Tunku Abdul Rahman Putra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang mana saya tak mampu menyebut nama anda satu persatu, akan tetapi tidak pernah kurang rasa hormat dan rasa sayang saya kepada kalian semua. Cia. Bapak semua. Jadi sebelum saya meneruskan tazkirah kita pada pagi hari ini, saya mohon izin kepada guru-guru, terutamanya tuan tua dan juga cikgu-cikgu, ustazah-ustazah, teacher-teacher sekalian, untuk saya berada di atas panggung ini. Dan mungkin bahasa saya orang panggil agak liang sikit, sebab
saya sedang berhadapan dengan anak-anak ataupun adik-adik yang seusia dengan saya. Kami pun sama-sama lihat dia. Kan bagus bawa ini. Jadi insyaAllah saya minta izin untuk gunakan panggung itu. Mungkin saya akan berjalan ke belakang, saya akan turun ke bawah. Jadi siapa halina dia jadi. Boleh tak? Jadi sebelum kita mulakan sesi kita pagi hari ini, saya daripada tadi tak cakap dengan Rita. Dia seorang tak pandang kurang ni baru nak cakap. Jadi saya nak ajak semua kita selawat dulu. Boleh tak? Boleh. 1, 2, 3. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-hadi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tubra bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, adik-adik dirahmati oleh Allah. Hari ini tajuk yang akan kita bahaskan ialah tentang nuzul Al-Quran. Sebelum kita nak cerita berkenaan dengan nuzul Al-Quran, kita nak cerita tentang satu bulan yang kita sedang berada di dalamnya, yang mana bulan ini berkait rapat dengan Al-Quran Al-Karim. Adik-adik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dulu bulan Ramadan satu bulan yang tidak dipandang oleh bangsa Arab. Sebab bila masuknya bulan Ramadan, sinonim Ramadan dengan bulan yang tersangat panas. Perkataan Ramadan datang pada perkataan Ramadan, ay syiddatul har, panas yang bersangatan. Seperti mana Ustaz Habib kata saat ini, saya pernah pergi ke Yaman. Nak kata pergi belajar, kita banyak juga, pasal main banyak. Pengalaman saya duduk di negara Arab, satu negara yang duduk di bawah lembah, bawah barat laut. Apabila datang bulan Ramadan ini, kami ni kalau nak pergi sembahyang Jumaat, hari Jumaat, kalau nak pergi sembahyang Jumaat bulan Ramadan, kami akan keluar lepas subuh, pergi tunggu dah di masjid, tidur dah di masjid. Ataupun kalau lewat sikit waktu duha tu pergi dah. Kebetulan hari itu, satu Jumaat tu saya tak jaga. Terlena lajak, mangkit-mangkit dah pukul, dia panggil atas sini pukul 12 lah. Pukul 1 pukul 1. Pukul 12 aku jaga. Bila jaga tu semua rakat pergi dah. Tengah hari Ramadan, hangat ya Rabbi. Bulan Ramadan. Jadi nak hambat kata punya panasnya bulan Ramadan ni, khususnya di negara Arab. Negara Arab tak ada hujan macam kita. Kita negara yang orang panggil tanah rumah. Jadi disebabkan terlalu panas, saya keluar daripada rumah sewa, saya nak pergi ke masjid, nak sembahyang Jumaat. Saya pakai baju lawa-lawa yang saya rasa, mandi dengan baju daripada atas sampai bawah tak tukar. Dah mandi ni basah. Saya keluar rumah dalam keadaan basah, berjalan pergi masjid kering baju, punya hangat. Jadi bangsa Arab ni dulunya mereka sangat tak suka dengan bulan Ramadan. Sebab Ramadan ni satu bulan yang sangat panas dengan Allah Jalla. Tetapi subhanallah, Allah muliakan bulan Ramadan, satu bulan yang sangat panas, yang mana orang tak suka dia, menjadi mulia disebabkan datangnya Al-Quran. Dan Allah hanya menyebut perkataan Ramadan sekali di dalam Quran. Kalau adik-adik cek daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, Allah akan sebut Ramadan hanya satu kali saja. Dan Allah apitkan perkataan Ramadan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang kami turunkan di dalamnya Al-Quran. Poin yang pertama. Poin yang kedua, adik-adik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian.
Adik-adik tu kena lighting on point, kena ambil gambar dulu. Tahan nak. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir. Tetapi walaupun Nabi yang terakhir, Allah Ta'ala angkat darjat kemuliaan Nabi SAW menjadi khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin, penutup sekalian Nabi, penghulu segala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Ta'ala mengangkat kemuliaan Nabi walaupun Nabi yang terakhir. Allah muliakan Nabi disebabkan pada Nabi diturunkan mukjizat yang paling hebat, iaitu Al-Quran. Kita umat yang terakhir daripada zaman Nabi Adam AS sampai dah. Kita umat yang terakhir. Lani syurga ada, ya salah saya. Syurga ada. Orang ada dalam syurga? Tak ada. Syurga neraka wujud dah, tapi orang tak ada ni. Penghuni syurga tak ada, penghuni neraka tak ada. Kalau ikut pada adat, yang masuk syurga umat Nabi Adam dulu kan kita dulu. Umat Nabi Adam dulu bahasa dia faham kan. Tetapi Allah muliakan kita umat yang terakhir. Takkan mana-mana hamba akan masuk melangkah dalam syurga melainkan umat Nabi Muhammad SAW dulu yang akan masuk dalam syurga. Kemuliaan yang mana kemuliaan ini Allah bagi kat kita satu umat yang kecil. Kalau adik-adik tengok baca sirah balik kaum Ad dan kaum Thamud, Nabi Saleh juga Nabi Hud AS, ketinggian kaum Ad dan kaum Thamud ni paling tinggi daripada 100 hasta. 100 hasta ni tinggi mana? Tinggi lagi pada KLCC. Kalau kita duk tengok cerita ada gergasi, macam mana boleh wujud gergasi, benda tu bukan mitos, memang berlaku. Kaum Ad, kaum Thamud, tinggi mereka 100 hasta tinggi. Serendah-rendah daripada 60 hasta. Bermakna kalau kita ada orang ni berdiri sebelah daripada duk tipu lagi. Kalau dia jet tu kita pasal entah tu, Juhu. Tu baru dia jet sendiri. Kalau dia jet bertubi-tubi, wala'iyadzubillah mungkin sampai Palestin. Jadi nak agak kata umat terdahulu besar, hebatnya mereka. Tapi sehebat-hebat dan sebesar-besar mereka, Allah muliakan kita umat yang akhir. Halu-halu ya. Kita orang yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga dan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala firman. Berkat datangnya Al-Quran. Negeri Mekah, satu negeri, satu tanah yang dulunya tandus, tak ada apa-apa. Hari ini menjadi pesat antara negara yang terkaya di dunia, antara negara yang paling sibuk dalam dunia, iaitu Mekah dan Mukarramah. Allah muliakan Mekah, dulunya tanah yang tandus dan gersang, tapi sebabkan turunnya Al-Quran di bumi Mekah, Allah muliakan Mekah. Jadi poin kita pada hari ini ialah satu benda, satu bulan yang dulunya tak ada nilai, tapi Allah apitkan dia dengan Al-Quran, maka terangkat nilainya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, cek balik hidup kita. Ada orang kata kalau nak mulia kena follow orang lain. Saya pun tak amal lagi, tak ada 17,000 follow. Ada orang kata nak mulia kena kawan dengan artis. Ada orang kata kalau nak mulia kena kaya. Tapi tak, Islam ajak kita kalau nak mulia kehidupan dunia dan akhirat, rapid dengan Al-Quran. Maka sila hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, adik dirahmati oleh Allah. Kita nak cerita pasal belakang Ramadan, kita nak habis. Nabi SAW beritahu kepada kita dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata apabila datangnya bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Sebelum kita nak cerita pasal Quran, kita nak cerita dulu pasal bulan Ramadan. Pasal kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Nabi kata apabila datangnya bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Ada hari ini termasuk saya dan kita semua, bila kita dengar hadis ni, kadang-kadang kita buat macam tu. Bila kita dengar hadis ni, Nabi kata bila datang bulan Ramadan, pintu syurga dibuka. Ada orang, oh buka. Nabi bukan takat habaq kata pintu syurga dibuka. Nabi kata Allah tutup pintu neraka serapat-rapat ni. Ada orang hari ni, ada pelajar SMT yang berada pada hari ini, bila dia dengar hadis ni, oh tutup. Dia tak ada karan, orang kata tak ada sebab. Macam kita tengok awek kan. Jangan. Syarat kita
Tapi peliknya kita hari ni hak pakai tudung, hak semayang, hak puasa bagi petang siang malam. Bila Nabi kata, bila datang bulan Ramadan dibuka pintu syurga, kita tak rasa apa. Hak saya duk mengajar setiap malam pun tak rasa apa. Cikgu-cikgu pendidikan Islam pun tak rasa apa. Tuan mengetua pun tak rasa apa. Kadang-kadang kita tak rasa. Bukan di sini. Pengetua SMT Zimbabwe. Jadi adik-adik, saya nak bawa apa pada pagi hari ini? Bagaimana getaran jiwa kita bila kita mendengar satu perkhabaran daripada Nabi SAW. Nabi kata bila datang Ramadan dibuka pintu syurga. Orang bila dengar pintu syurga dibuka, dia rasa kita tak ada apa. Saya bagi satu contoh ni. Ada satu orang influencer di Malaysia. Dia tak perlu post story, dia tak perlu update IG, dia tak perlu buat konten dalam TikTok, dia tak perlu buat YouTube. Penampilannya setahunnya 3 kali ya. Semua dia? Kalau makan. Setiap kali dia nak naik, kita akan tekak dia pakai baju kelapa. Tengok. Boleh bayang? Dia akan duduk lagu ni pakai songkok, pakai spek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemegang Cok Mohor Raja-Raja Melayu. Dengan ini kelihatan anak bulan 1 Syawal jatuh pada tanggal 31. Dia ni setahun 3 kali ya. Dia main habak bila nak puasa, dia habak bila nak raya puasa, bila nak raya haji. Dia satu-satu influencer yang lebih hebat daripada Hai WhatsApp guys, Khairul Amin. Dia kemah lagi. Khairul Amin orang tunggu dia untuk save video dia. Cikgu-cikgu kita banyak tiap-tiap hari tengok ni. Save tak masa-masa pun. Dah ni di bazar lah. Saya pun. Tapi dia ni penampilan dia setahun 3 kali, semua orang tengah tunggu dia. Macam tu juga Nabi SAW beritahu apabila datangnya bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Cuba kita bayangkan tuan yang duk bagi ucapan kata esok raya, esok puasa tu, dia masuk dalam televisyen malam ni. Dia kata Assalamualaikum, mulai esok seluruh gedung-gedung dan pasar raya di seluruh Malaysia akan dibuka 24 hour non-stop 30 hari. Pagi sampai ke tengah malam hendak masuk, ambil apa hendak ambil pun. Dalam hadis yang sama Nabi beritahu apabila datangnya Ramadan dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu iblis dan syaitan. Senang kita kata dalam konteks orang yang bagi tahu tu, dia kata mulai esok selama 1 bulan ni semua gedung-gedung di seluruh Malaysia, nak pergi Maidin kah, nak pergi Lotus kah, nak pergi Pavilion Bukit Bintang kah, nak pergi Taman mana sendiri pun hampir lah. Pagat semua digari, polis semua dipenjarakan. Nak masuk ambil apa, ambil. Nak balas TV, ambil. Hak geng isap rokok dia beritahu lah. Dia masuk 7E, dia akan pergi kat kaunter, dia ambil daripada rokok paling murah sampai paling mahal. Daripada D-Blend, John Claru, sampai Winston, sampai Peter, sampai Dahil. Dia balas more. Pasal barang free. Adik-adik yang berahmati oleh Allah, kalau orang perempuan dia beritahu lah, dia pergi butik kan. Kalau Kisha kan, siapa pakai baju raya kalau Kisha katakan sepasang 450 makan mudah kan. Kau tak tahu kau perempuan pakai bulan bintang. Kalau kata macam tu punya cara saya nak tanya adik-adik, bagaimana keadaan dunia kita? Bagaimana keadaan supermarket yang ada di Malaysia kita? Nescaya akan penuh kan? Silap-silap dengan tai-tai tempat tu pun tercebur ni. Kalau kata ada satu orang kok cashier, kita tangguh dia balik ni. Pasal bang macam ni. Jadi adik-adik yang merahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kalaulah kita sebut barang dunia pun kita dah berebut gila-gila macam mana apa ni. Nabi bagi tahu bila datang bulan Ramadan dibuka pintu syurga. Pasal apa? Apa tak rasa apa? Dan Nabi kata di akhir hadis itu, Nabi kata barang sesiapa yang tidak mendapat rahmat
kebaikan, keampunan yang Allah Ta'ala nak bagi pada bulan itu, maka dia telah diharamkan atas segala kebaikan. Walhamdulillah. Senang kita kata lagu ni. Lotus buka, Maidin buka, Hanu buka, sana sini buka, semua orang pakat tu 1000 pi. Tapi ada satu orang dia tak pi. Dia baca Cak Soleh Ali buka. Tuan kedai buka semua pi, tapi dia tak pi. Kita kata dia orang apa? Oh, bodoh. Orang yang paling bodoh, orang yang paling wangi. Orang dah bagi barang cemeh tak mau pi. Macam tu juga kita hari ni. Adik-adik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di poin yang pertama ialah dan kita doa ada dalam bulan Ramadan. Bukan Nabi kata bila datang, ni kita bukan bila datang lah, kita memang duduk dalam bulan Ramadan. So macam mana kamu dan kita semua punya perasaan. Ada orang dia sambut Ramadan dia tak ada macam biasa. Bila sambut Ramadan ni dia dah buat grup lah. Macam biasa. Bawa yang betul aku bawa makanan sikit. Kena hari ke-12 kita semua buat contoh sikit pun boleh. Ada orang setiap tu menangis sama. Dia 16 puasa dia kampung bodoh. Jadi dia merahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pagi ni Ustaz nak bawa kamu tentang betapa hebatnya bulan Ramadan dan Ramadan. Jangan buang masa ini. Kadang-kadang orang hidup dia banyak mencari pandangan manusia. Dia lupa mencari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ialah bulan yang terbaik untuk kita mencari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masuk poin kita yang kedua iaitu Al-Quran. Sudah hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, masa ini cemooh juga. Al-Quran salah satu yang perkara yang akan ditinggalkan kita. Ramadan dia akan main, tapi dia akan pergi. Tarawih dia main, habis Ramadan dia pergi. Segala kebaikan yang Allah Ta'ala cerita, Nabi bagi kita pasal Ramadan, apabila habis 30 Ramadan, semua itu akan pergi. Tetapi ada satu benda yang ketiga yang kita iaitu Al-Quran. Maka poin yang saya nak bawa pada pagi ni adik-adik yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran ini satu perkara ataupun satu mukjizat yang sangat hebat. Soalan dia, adakah kita jadi hebat dengan Al-Quran? Jadi yang pertama ialah kita mesti kena cinta Al-Quran. Saya nak bagi adik-adik penting sangat untuk kita cinta Al-Quran. Dan kata ulama, salah satu tanda kita cinta Al-Quran ialah kita kena ada Al-Quran. Mulai hari ini, termasuk saya, termasuk Ustaz Hafif, termasuk semua guru-guru dan termasuk kamu semua, kalau tak ada Quran, balik beli Quran. Kita kena ada Quran yang kita beli dengan duit kita sendiri. Quran hak balah di masjid tu tak kira. Quran hak tok kita tu tak kira. Quran hak orang bagi tu tak kira. Kita mesti kena ada satu Quran yang kita beli sendiri dengan duit kita. Itu baru salah satu tanda orang tu cinta Quran. Bagaimana mungkin kita kata kita cinta Quran tapi kita tak ada Quran black? Kalau kita tengok salafun salih, sahabat Nabi SAW, saya tak ingat nama apa dia, tak ingat nama apa. Sahabat Nabi ni bawa Quran, dalam Quran dia akan selip benda-benda berharga. Kalau kita kata ni dia akan selip dalam Quran itu kat bank, dia buat IC, dia buat lesen. Satu hari sahabat Nabi ni dia dah bawa Quran tu, dalam tu dia bubuh duit semua tu. Bila dia sembahyang, ada satu perompak ni dia tahu modus operandi Kaabah. Dia kata lagi bila dia sembahyang dia tahu tu kena pergi balas. Maka bila sahabat Nabi ni sembahyang, bila sembahyang tengok-tengok Quran itu kena curi. Quran dia kena curi. Bila dia perasan Quran dia kena curi, dia percepatkan solatnya, terus dia pilihkan kawan. Buat turun sini. Dia kering kau. Nayak-ayak kata jamu tak bawa dia. Dalam kau. Jadi bila sahabat Nabi tengok Quran dia kena balas. Dalam gebuk tu dia berhabis sembahyang sebab-sebab terus dia kat kawan. Bila dia kat kawan tu dapat orang kena mencuri, kena tangkap ni buat apa?
aku dah wajib. Dia buat muka setengah. Aku tak buat lah ni. Obat lah. Tak uncin lah. Aku tak curi lah ni. Apa sahabat Nabi ni kata? Dia buka Quran. Dia buat keluar segala duit yang ada. Dia kata nak ambil duit ni. Aku tak mau duit ni. Aku nak Quran aku kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Seolah-olah macam hari ni tuan ketua kita bawa BMW. Dalam BMW tu ada Quran. Tiba-tiba orang balas kata BMW tuan ketua. Tuan-tuan bolehkan. Bukan nak pergi remuk ke mana. Dia tak nak ambil kata kau ambil. Aku nak ambil Quran ni. Ada orang ni tu. Ada tuan ketua yang tak, saya try curi kata ada orang. Ya kan? Tapi nak habaq kata sentimental value-nya para sahabat sampai tahun tu. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, cek balik. Cek balik. Kalau kita kata sembang gila-gila punya sayang Quran, nak tanya, Quran ada? Jadi lepas ni kita kena budayakan benda ni. Tuan-tuan kata, insya-Allah. Kalau pergi dalam bilik mesyuarat kita tu, di meja depan tu tak Quran. Kan? Bila kita nak cakap, kita nak marah, nak tengking ke apa, bila ada Quran kita rasa hormat. Ni adik-adik beli Quran. Cikgu-cikgu ni kamu ada duit belakang ni, beli Quran. Tu siapa yang besar-besar tu? Beli habis dulu ya. Paling kurang tak baca pun ada. Buh dah kereta sebiji. Ni dah kereta ada buh. Letak hak kerah, hak keleping pun. Loncat sana sini tak ada manfaat pun. Daripada hambuh letak topik ilmu Quran kereta. Paling kurang ada berkah. Jadi yang pertama adik-adik, cerita pasal Quran. Hang nak cinta Quran, paling kurang hang kena ada Quran baru boleh sembang. Jadi mulai hari ni poin saya yang pertama ialah balik cari Quran. Beli Quran. Yang kedua, salah satu tanda orang itu cinta Quran, dia mesti kena pandai baca Quran. Saya nak tanya adik-adik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya tanya dengan jawab. Jenuh nak dengar 5 orang. Saya tanya jawab dan jadi semua. Bagaimana bacaan Al-Quran aku? Bila aku nak mati nanti ni, perkataan apa yang aku nak bawa? Ada orang dia menyanyi sedang. Hak orang perempuan ni. Orang lelaki bagus dia. Orang lelaki tak nyanyi, kami berzikir dia. Orang perempuan ni jangan. Masuk dayak ni buka-buka baju. Hanya main dek. Hak sama belah. Oh. Ni bukan Lisa Blackpink ni. Ni Lisa Black ni. Kemana? Kalau menyanyi ni kira-kira orang. Nah, orang lelaki pun menyanyi juga lah. Orang lelaki ni menyanyi lagu tak apa-apa lah orang lelaki ni. Segala kata janjian telah kau berikan, aku rasa kosong kau sungguh. Yeah. Nyanyi gila-gila orang. Tapi bila suruh baca Quran, lama. No. Lama kadang sampai tengah jam. Baca tu kadang-kadang macam orang Jawa. Wa minati roti lama. Ada dia roti kalau mana. Jadi dia yang merahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Memang kadang-kadang kita dengar lucu. Tapi bila tengok diri kita, akulah tu. Sembang pandai. Buat ayat manis kat duit ni gila-gila. Oh, orang kata mulut manis. Jadi saya nak bagi tip satu kat adik-adik. Perempuan semua ni semua tengah duk hangat-hangat duk cinta. Orang perempuan nak cari suami, cari yang pandai baca Quran. Orang lelaki nak cari isteri yang pandai baca Quran. Ini saya abang tu semua. Perempuan kan air. Saya berdiri ya. Berdiri ya. Nak korang ni. Dia panah ham dia. Satu orang suami kalau tak reti baca Quran, boleh kata kehidupan anak dan isterinya semua tak akan berhenti baca Quran. Ya, ini hidup. Satu orang suami kalau isterinya tak reti baca Quran, nescaya dalam keluarga itu tidak ada keberkatan. Jadi dia telah mati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ciri yang pertama orang yang cinta Quran, orang yang sayang kepada Quran, orang yang betul kata hidupnya dengan Quran, dia mesti kena ada Quran. Poin yang kedua ialah kita mesti kena boleh baca Quran. Yang ini kalau yang ada adalah minta pergi baca Quran, jangan malu belajar baca Quran. Yang hang kena malu dah tak pergi baca Quran, menyombong.
Dah tak arti Quran. Sombong. Orang pergi kelas Quran hang lena, orang pergi kelas Quran hang tidur, orang pergi kelas Quran hang menyembang, hang kacau pula orang nak baca Quran. Orang baca Quran hang kata dia acah-acah baik. Ni lah orang kata Abu Jahal zaman lalu ni. Ada orang kan. Adik-adik jangan jadi orang yang menyentuh. Banyak hari ni saya pun dulu sekolah macam hamba juga. Perasan tak? Kalau kawan-kawan kita buat baik, kita kata apa? Acah. Acah tobat ni dah acah nak error. Tak maaf cikgu ha? Betul ya? Saya nak arahkan kamu, siapa yang buat komen betul, dia panggil Abu Jahal. Panggil Abu Jahal ni, dia tengok orang buat baik, dia akan pelekeh. Kan? Jadi dia rahmati oleh Allah, saya nak bawa anda semua dan saya hari ini cuba cek balik bagaimana kita dengan Al-Quran. Kita boleh cakap masalah ni, saya pun boleh cakap masalah tu. Ada orang kadang-kadang dia baru transit dekat London 3 jam, balik tak boleh cakap Melayu. Oh, I'm breakfast khozon. Khozon ondiak-ondiak. Tengok, khozon o qaribah. Hang transitnya bukan duduk di London pun, tapi sebab dia rasa agungnya bahasa Inggeris. Kalau dia boleh cakap masalah ni, orang Melayu ni nak nampak style sikit cakap dia. Which is actually. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, benda ni macam lawak. Saya ni mungkin jadi macam stand up comedy, tapi saya nak beritahu itulah realiti kehidupan kita ni. Minta maaf cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, teacher-teacher sekalian, dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah. Apa boleh tahu saya tahu? Saya pernah keluar pergi buat social experiment, duduk di Kuala Lumpur di Bukit Bintang. Saya jumpa dengan orang muda, besar-besar kita semua, daripada umur belasan sampai umur 25 tahun. Soalan yang sama saya tanya. Minta maaf, saya tanya dia soalan yang mudah. Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Al-Quran ada berapa juzuk? 7. 30. Saya tanya soalan Nabi mana tak mana. Saya nak cerita kat dia, bukan nak suruh hamba jawab, tapi saya nak beritahu apa jawapan yang saya dapat. Mostly 50% sampai 80% budak-budak Melayu kita tak boleh jawab dengan hati. Saya nak tanya sedih ya? Sebelum kita tanya soalan tu, saya tanya nama-nama influencer, nama-nama artis kenal. Bila saya tanya, sebutkan 4 orang sahabat Nabi Khulafa' Ar-Rasyidin. 4 orang ni. Adik-adik tahu tak saya dapat jawapan bawah dari mana? Abang ni tanya banyak. Saya bukan budak sekolah agama. Itu jawapan budak Gen Z je semua. Kan ada lagu raya Gen Z kan. Kamu semua ni Gen Z ni pun sedang. Gen Z ni satu generasi yang orang tak suka orang muda kat kamu. Jadi Ustaz nak daripada kamu, daripada SMT ni menunjukkan bahawa Gen Z itu bukan macam orang yang kata. Walaupun saya sunat laser, tapi saya mampu baca Quran. Itu bodoh. Zaman kami dulu kahar. Tambah-tambah zaman tuan-tuan kita. Kami tak ada laser-laser, kami tak kenal. Kami tak kenal erti sakit. Sunat gigit. Sebab tu kami handsome. Tengok tuan-tuan ada kacau tu. Jangan duk bayang, geli. Puasa. Sekejap saya nak apa kat adik-adik hari ni. Majoriti orang macam kita hari ni, zaman kita hari ni, tak erti. Saya suruh baca Al-Fatihah. Dia dah tanya banyak. Dia tak banyak tanya. Saya kata tak apa dah, saya kaskan. Satu soalan saja saya minta. Dah lah kita tanya soalan, kita bagi duit tak? Nak kena umpan. Saya kata cuba baca surah Al-Fatihah. Tengok bagi habis. Fatihah. Sebab Fatihah ni satu benda yang sangat penting. Nabi kata tidaklah menjadi solat, tidak dikira solat kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Maksudnya kalau hendak baca Fatihah, Fatihah hendak betul, tak sah ni. Dalam dapatan saya lebih buat ni, ada lagi siratal ladzina an'amta alaihim. No.
Siratal Nabi ni. Duk ngam-ngam ni. Kemar. Budak di KL kan macam budak di kita di sini, di Penang. Tanyak apa ni? Tak larat dah duduk lah. Di KL ni tuan-tuan, adik-adik, budak-budak pasal penjambar ni dah buat private party lah. Mereka dah naik BMW dah habis semua. Tapi Ustaz nak tanya kamu, dengan keadaan yang macam tu, berguna tak BMW dah? Berguna tak ambil banyak? Jadi saya nak bawa kamu semua belajar SMT. Paling kurang hari ni kita balik saat ni. Kamu duduk hari ni, mulai hari ni sampailah kamu ke mati kamu. Kamu akan fikir bagaimana keadaan kamu dengan Quran. Jangan sembang hang pandai kalau mana pun SPM pencarok gila-gila masuk Faisal semua hang tak ada guna kalau ada sekalipun tak akan capai. Kena letak benda tu dalam jiwa. Cakap pandai tahu mana sekalipun, tapi kalau aku tak mampu baca Quran, itu satu benda yang malu dah. Maka adik-adik rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bermula daripada generasi kamu hari ini. Kalau hari ini kamu sendiri tak mau mengangkat Quran, kamu tak mau mengamalkan Quran, kamu tak mau beli Quran, kamu tak mau baca Quran, Ustaz nak tanya anak-anak kamu nanti macam mana? Mereka hanya tahu gami bani gam, tak bulat-bulat gami. Mereka hanya tahu benda tu kan. Mereka hanya tahu pot, syarah pot, apa dia ni? Macam-macam. Kalau hari ni mak bapak mereka yang umur 14, 15, 16, 17 hari ni dah tak ambil tahu pasal Quran, Ustaz nak tanya anak-anak kamu mereka kena nak Quran. Jadi hari ini Ustaz nak abang kamu, hidup kita sejahat-jahat kita jangan tinggal Quran. Sekahak-kahak kamu ni, walaupun kamu jadi high council kapla, pergi hidup di kantin, sejahat-jahat kita Quran jangan tinggal. Sebab Allah Ta'ala kata hudan lil muttaqin, inilah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi adik-adik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang ketiga, tanda-tanda ciri-ciri orang yang cinta kepada Quran. Yang pertama, dia kena ada Quran. Yang kedua, dia kena pandai baca Quran. Yang ketiga, dia mesti beramal dengan Al-Quran. Tadabbur dengan Al-Quran. Mulai hari ini jangan hanya meletakkan Quran pada bulan Ramadan. Banyak orang dia buat program tadabbur, tadarus Quran dalam Ramadan. Tidak. Itu akan menyebabkan kita menjadi hamba Ramadan. Ada orang dia jadi hamba Ramadan. Bulan Ramadan dia kenal masjid. Bukan bulan Ramadan dia tak nampak dalam masjid. Ada orang bulan Ramadan suka baca Quran, habis Ramadan tinggal Quran. Kata ulama, man kana ya'budu Ramadan, siapa-siapa yang menyembah Ramadan, fa inna Ramadan qad fat, sesungguhnya Ramadan akan berlalu pergi. Ajak. Yang kedua, ulama kata man kana ya'budu Ramadan, siapa-siapa yang sembah Ramadan, fa inna Ramadan qad fat, Ramadan akan berlalu pergi. Wa man kana ya'budu Allah, akan tetapi barang siapa yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, Allah itu maha hidup dan tidak mati buat selama-lamanya. Ada orang sembahyang Ramadan saja sembahyang, ada orang baca Quran Ramadan saja baca Quran, ada orang sedekah Ramadan saja sedekah, ada orang tak tengok blue Ramadan yang tak tengok blue. Betul tak? Kalau dia menyembah Allah, dia tahu Tuhan aku bukan Ramadan. Tuhan aku bukan hanya wujud pada bulan Ramadan. Fa inna Allah hayyun la yamut, Tuhan itu maha hidup dan tidak mati buat selama-lamanya. Jadi dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, cek balik diri hidup kita. Bagaimana keadaan kita dengan Quran? Bagaimana rasa sayang kita dengan Quran? Orang ni bila sayang dengan Quran, dia akan rasa asyik dengan kehidupan dia bersama Quran. Sahabat Nabi kadang-kadang semayang. Sebab tu kita baca sirah, Nabi semayang sampai bengkok kaki. Sebab sahabat Nabi kata, bila kadang-kadang kami pernah ikut Nabi, kami tengok Nabi semayang sunat, dia pun tak boleh nak ikut saya. Pasal Nabi bila semayang, kata bengkok lagi, bukan Nabi sunat, bukan sambil runtuk. Nak abang kata punya lama diri Nabi SAW. Nabi biasa semayang sunat malam, Nabi lepas baca Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah.
Bukan alif lam mim sekarang Nabi baca sampai habis. 3 juzuk surah Al-Baqarah. Dia ingatkan nak rukuk dah, rupanya Nabi sambung pula surah Al-Imran. Subhanallah. Itu nak abang kata orang bila serasi dengan Quran. Kita hari ni dengar Tok Imam baca Yasin wal Quranil Hakim. Pakai kali haram dia dah dengan Tok Imam Yasin. Lambat. Kita dengar orang baca Quran lama, kita rasa panas. Nak abang kata jauhnya kita dengan kalau kita sayang kat seseorang, nak tanya kita duduk lama dia sama. Sayang kat mak kita, sayang kat awet. Awet tak lawa pun. Duduk tengok. Yang tak aku kalau duduk sekolah ni sampai tu tak apa. Jadi dia duduk oleh aku. Penyam cinta. Tapi pasal apa bila kita dengar Quran masa panjang sikit, menyamkan. Masjid tu kalau baca panjang lama, baca Quran panjang, esok ada orang dia tapi itu nak abang realiti kehidupan kita hari ni. Kita betapa jauh hidup kita dengan Al-Quran. Jadi itu poin Quran yang saya nak bawa pada hari ini. Tolong jaga betul-betul. Baca Quran ni. Baca Quran. Belajar baca Quran. Biar bangkak tak apa. Jangan malu. Kita kena malu sampai hari nanti kita nak balik ke Allah. Tuhan tanya, hang boleh buat apa? Dia kata saya pandai buat konten ke Allah. Cerita hak ni. Tapi malu tak kita kalau Quran nak ni semua. Poin saya yang kedua, dek Allah tak pasal. Ini benda yang sangat penting walaupun tak masuk dalam tajuk kita. Yang kedua ialah bab solat. Inilah minoriti yang banyak berlaku di hidup kita, ialah solat. Saya minta sangat-sangat adik-adik, putera dan puteri SMB, jangan tinggal sembahyang. Sejahat-jahat kita jangan tinggal sembahyang. Macam sahabat kamu, kalau hari ni kamu tak jaga sembahyang, kemudian kamu akan lupa semua. Sejahat-jahat manusia, sejahat-jahat kita, jangan pernah tinggal solat. Saya nak beritahu dekat adik-adik, hebatnya sembahyang. Saya ada satu orang kawan, kami ni buat, saya ni buat dulu kan boleh sampai dah buat, tak boleh pun ni. Zaman kami dulu daripada main gerek BMX, gerek mini, apa tak ada gerek dah ni. Zaman kami ada gerek BMX, gerek mini, lepas tu dia main lajak sikit, fiksi. Siapa ada fiksi orang? Kau pun tak kenal. Yang tahu jedak sejuk. Duk, tapi pam limpam. Lalu buat. Zaman kami ni, sukan kami itu. Hidup kami hari-hari ni semua. Buat. Balak gerek orang, beli gerek baru, gerek mini tu dah ringan lah. Nak bagi ringan lagi buat dia boleh ingat. Kita balik bakar dia. Sampai kosong. Nak abang bagi ringan betul-betul. Hak tu kalau kayu tu angkat kaki fly ni dia panggil memang main. Tunjuk mana? Habis musim gerek main motor. Habis musim motor main musim kereta. Main kereta. Senang kata kami ni buat, orang tak suka. Kawan saya ada orang Johor. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cerita ni di saat hari kematian dia muda meninggal. Di saat hari kematian dia ni masjid, tepi masjid ada padang. Orang main semayang jenazah dia di padang ni parking tu, motornya, keretanya dengan bas turun main semayang. Orang kampung ni tak minat kat dia. Biasanya budak buat baik perang apa ingat kereta semua. Sampai mak dia terkejut, apa pasal ramai kereta-kereta ni? Anak aku ramai setiap kereta ni. Bila ditanya balik, orang yang kenal kita ialah kawan-kawan kita, betul? Kawan-kawan kita orang yang mana bapak bukan kenal. Adik-adik tahu lah apa yang dia buat dalam hidup. Kami pilah ride mana telefon, jom mana hala telefon. New Year sambut DPD. Kadang-kadang pilah kali bawa motor naik roro. Orang tercubuk melapor semua kami turun pergi. Tapi apa yang hebat dekat dia, sebuah-buah dia bila waktu sembahyang fardu dengar azan imam. Dan satu lagi kelebihan dia pada bila dia dengar ada orang mati dia akan pergi sembahyang walaupun dia tak kenal. Kadang-kadang singgah di masjid kita tanya, "Hani orang mati." Dia nak pergi sembahyang jenazah.
Allah muliakan kehidupan dia. Di kampung orang tak suka maknanya. Orang nampak dia biasa. Dia bukan ustaz, dia bukan budak pelajar cemerlang dah. Dia satu orang budak yang nampak biasa, nakal dengan zaman dan usia ni. Tapi Allah muliakan di akhir hayat dia. Orang main semayang jenazah, ribuan manusia main semayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi adik-adik rahmati oleh Allah, jaga semayang. Hak lelaki tolong jaga semayang. Sejahat-jahat kita jaga semayang. Orang perempuan, adik-adik perempuan kena ingat, orang lelaki yang tak jaga semayang ialah orang yang mengkhianati Allah. Kalau Allah dia boleh khianati, apatah lagi kamu mesti. Cia. Semua. Kalau Allah dia boleh khianat, dia boleh tinggal Tuhan. Kamu dia boleh tinggal kan? Dia buat kamu macam sampah. Tu adik-adik ni ya? 2 minit. Dapat semua. Jadi adik-adik rahmati Allah, jaga semayang. Saya minta kamu semua, mulai hari ini, saat ini, detik ini, jadikan aku orang yang nak berdamping Al-Quran. Aku orang yang akan jaga solat. Pi mana-mana pun ni ustaz lah ni lah. Sebab kamu nak ambil cuti raya semua kan. Kamu ustaz nak kamu semua ni bawa titik perubahan dalam keluarga kamu. Selalu bila kita nak pergi cuti, nak pergi beraya, mak kita akan datang. Kita nak pergi mana? Contoh kamu nak pergi Cameron Hill kan. Apa yang kamu buat dalam maternity kamu? Lavender, apa? Kebun kurma, ada kurma tak tahu. Kebun strawberry kan. Ladang teh. Tengok kambing. Ubah. Biar lepas ni kamu nak pergi mana sekalipun, pastikan dalam perjalanan kamu ada satu masjid yang kamu pergi. Faham? Faham tak? Banyak mak bapak kamu, mak kita duduk plan-plan sana, kita cari satu masjid sini. Sembahyang kena jaga ni. Faham? Baik, jadi masa saya nak menjumpa kita banyak sih saya nak cerita. Tapi saya rasa sekadar itu saja. Sebelum kita tutup, sebagai serah kepada pengurusi kita, saya nak ajak adik-adik semua tanda tangan kita doa kepada Allah, boleh kan? Saya nak adik-adik kita tanda tangan betul-betul minta betul-betul ke Allah dengan hati yang ikhlas. Kami di sini cikgu-cikgu mengharapkan kamu. Kamu orang muda, dosa kamu kurang. Jadi doa betul-betul ke Allah. Dalam satu majlis seandainya ada 40 orang, salah seorang yang kepada aku, Allah Ta'ala akan makbulkan doa. Mudah-mudahan bila dia aminkan, malaikat pun aminkan bersama kita, dan Allah Ta'ala makbul doa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh dengan keberkatan ini ya Allah, di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ini ya Allah, kami hamba-hamba-Mu mohon menedah tangan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami yang terlalu banyak ini ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa anak-anakmu kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa pasangan-pasangan kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa rakan taulan kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa seluruh muslimin dan muslimat ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami sedang memanggil-manggil nama-Mu ya Allah. Kami sedang merayu dan merintih kepada-Mu ya Allah, akan banyaknya dosa dan maksiat kami kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami yang terlalu banyak ini ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami bawa kedua biji mata kami ya Allah. Ya Allah, kami mengaku dengan mata kami ini ya Allah, banyaknya dosa dan maksiat mata kami ya Allah. Terkadang dengan mata kami ini ya Allah, kami suka memandang benda-benda yang haram ya Allah. Terkadang dengan mata kami ini ya Allah, kami suka memandang benda-benda yang lucu ya Allah. Terkadang dengan mata kami ini ya Allah, kami suka mencari-cari kesalahan orang ya Allah. Terkadang dengan mata kami ini ya Allah, kami suka memandang hina kepada saudara kami ya Rahman. Terkadang dengan mata kami ini ya Allah, kami jarang melihat ayat suci Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kemuliaan daripada-Mu ya Allah. Muliakanlah mata kami yang banyak dengan dosa dan maksiat ini ya Allah, supaya kami dapat melihat ayat suci Al-Quran-Mu ya Allah. Kami dapat memandang wajah kekasih Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mulut dan lidah yang sedang memanggil-manggil nama-Mu pada saat ini ya Allah, kami mengaku banyaknya dosa mulut dan lidah kami ya Allah. Terkadang dengan lidah kami yang lembut ini ya Allah, kami lukakan hati ibu dan ayah kami ya Allah. Terkadang dengan lidah kami yang lembut ini ya Allah, kami lukakan hati pasangan kami ya Allah. Terkadang dengan lidah kami yang lembut ini ya Allah, kami lukakan hati guru-guru kami ya Allah. Terkadang dengan lidah kami yang lembut ini ya Allah, kami lukakan hati sahabat-sahabat kami ya Allah.
Terkadang dengan lidah kami ini ya Allah, kami suka maki hamba orang ya Allah, kami suka caci maki orang ya Arhamar Rahimin. Terkadang dengan mulut lidah kami ini ya Allah, kami suka berbohong di hadapan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa mulut dan lidah kami ini ya Allah. Muliakanlah lidah kami yang banyak dengan dosa dan maksiat ini ya Allah, untuk kami dapat senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran-Mu ya Allah, untuk kami dapat senantiasa membaca lidah kami untuk berzikir mengingati-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, tangan yang sedang kami tadahkan pada saat ini ya Allah, kami mengaku banyaknya dosa tangan kami ya Allah, kami mengaku banyaknya maksiat tangan kami ini ya Allah. Terkadang dengan jari jemari kami ini ya Allah, kami suka share benda-benda yang haram ya Allah. Terkadang dengan jari jemari kami ini ya Allah, kami suka search benda-benda yang haram dan maksiat ya Rahman. Terkadang dengan tangan-tangan kami ini ya Allah, kami melakukan maksiat terhadap-Mu ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa tangan kami ini ya Allah. Kami sedang ya Allah dengan tangan kami ini ya Allah, kami banyak pegang handphone ya Allah, tapi kami jarang memegang Al-Quran-Mu ya Rahman. Kami suka scroll TikTok dan IG kami ya Allah, tapi kami jarang menyelak helayan dan juga lemparan Al-Quran-Mu ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa tangan kami yang banyak ini ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami bawa sekeping hati yang banyak dengan dosa dan maksiat ya Allah. Ya Allah kami mengaku ya Allah, terkadang kami berjalan di atas muka bumi-Mu ini ya Allah dengan penuh sombong ya Allah. Kami semua dengan ilmu yang kami ada ya Allah, kami semua dengan jawatan dan jabatan yang kami sandang ya Allah, kami semua dengan rupa parah yang elok yang kami ada ya Arhamar Rahimin. Kami semua dengan keluarga kami yang hebat-hebat ya Arhamar Rahimin. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, pandanglah kami ya Allah, pandanglah kami ya Arhamar Rahimin. Sayanglah kami ya Arhamar Rahimin. Engkaulah Tuhan yang Maha mengetahui ya Allah, Engkau mengetahui betapa banyaknya dosa salah kami ya Arhamar Rahimin. Engkau mengetahui betapa hina dan buruknya diri kami ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami kesemuanya anak yang saleh dan salihah ya Allah. Jadikanlah kami putra-putri yang saleh dan salihah ya Allah. Jadikanlah kami pelajar-pelajar yang baik ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami hamba yang baik ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami umat yang baik ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami pasangan yang baik buat pasangan kami ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami ibu ayah yang baik untuk anak-anak kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada-Mu ya Allah, dengan Ramadan tahun ini ya Allah, yang kami jejakkan kaki di dalamnya ya Allah, berkatilah kami pada Ramadan ini ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup kami ya Arhamar Rahimin, dan kurniakanlah kami ya Allah untuk kami dapat kemuliaan malam Lailatul Qadar ya Arhamar Rahimin. Kami dapat beramal dengan Al-Quran ya Allah, kami dapat beristiqamah untuk hadir ke masjid ya Arhamar Rahimin, kami dapat beristiqamah untuk melazimkan diri kami untuk membaca Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, permohonan kami pada hari ini ya Allah, langkahnya kaki kami keluar daripada pintu dewan ini ya Allah, Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, angkatlah darjat kami kesemuanya ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya minta maaf banyak kesalahan bahasa dan mana-mana pihak, adik-adik, rahmatullahi Allah. Terima kasih atas keperhatian Anda, cikgu-cikgu semua yang ada. Minta maaf atas kekasaran saya terhadap masa. Jadi sebelum itu saya nak promote bagi yang follow saya TikTok Fawaz Suku, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,